Pada tahun saya ingat 2015, saya pergi ke Kulim Kedah. Jadi kita jumpa dengan Brother Azhar. Jadi dia cakap, "Kak, jom datang Kulim Kak," dia kata. Ni banyak story kat sini ni. Jadi pendek cerita, dekat Kulim ni dia bawa kami pergi satu kuari tinggal. Air dia memang warna hijau je. Dia bawa polis orang tau, escort. Jadi kita cakap, "Zahar, apa yang special ni kan?" Dia kata, "Kak, cuba Kak pandang betul-betul kuari ni. Kuari ni kalau ikut kan taklah besar sangat, tapi air dia warna hijau. Pandang kan, dia punya dinding tu adalah dinding tanah merah. Tak ada benda special pun. Cuba pandang lagi sekali." Cakap, "Pandang lagi sekali." Memang tak nampak special. Sampailah dia cakap, "Okey, sekarang ambil telefon, ambil gambar kat tempat saya cakap ni. Betul-betul depan kita orang." Kan, kami pun nak ambil lah gambar. Bila gambar tu dah ada dalam tu, cuba dekatkan, dia kata, buat zoom kan. Bila zoom, hujung kepala terpacak kat situ. Itu dia berkata mungkin berwajah-wajah ataupun berbentuk wajah. Itu macam orang belum malam-malam lagi pernah naik mengai malam. Tak bisa je. Tak bisa lagi ya. Bahaya ke tu. Malam bahaya sikit ya. Apa malam-malam duk main sini? Pernah malam tak main? Pukul 7 lebih tak boleh ada sini ya. Bahaya. Kacau. Sini kacau. Ada. Sini memang keras. Sebab lalu pun memang masa meramang. dulu tahu kan? Meramang. Bila malam memanggil, kami datang tanpa diundang. Di sini bukan semua manusia. North menyiasat yang tak terlihat. Episod kali ini saya berada di Kulim untuk meninjau satu kuari tinggal yang dikatakan mempunyai misterinya tersendiri. Untuk memahami misteri kawasan kuari tersebut, kami perlu meneliti kawasan di sekitar kuari ini. Dan saya putuskan untuk meninjau kawasan dalam radius 2 km di sekeliling kuari. Apa yang saya temui agak mengejutkan. Lokasi yang pertama adalah kawasan lama yang dipenuhi rumah tinggalan sejarah yang terbiar. Kedudukan lokasi ini hanya 1.57 km dari kuari. Mungkin kawasan lama ini dapat memberikan info tambahan berkaitan kuari ini. Petunjuk yang kedua pula adalah lokasi sebuah kawasan takungan air yang lebih lama wujud dari kuari, iaitu sebuah empangan lama. Empangan ini mungkin berusia hampir 100 tahun kerana dibina oleh British. Tetapi info mengatakan lokasi empangan ini berada dalam hutan simpan. Untuk memasuki kawasan ini kami perlukan masa. Jadi kami tinggalkan tempat ini dahulu dan memberi tumpuan kepada lokasi yang pertama, iaitu sebuah kawasan yang menempatkan banyak rumah-rumah lama yang dibiarkan kosong. Sebab dia kawasan lama ni, kawasan Jepun dulu. Dan kalau kita straight depan tu, kita ke satu kawasan ni kawasan yang dikenali sebagai kolam Jepun. Sebab apa kolam Jepun? Sebab Jepun pernah ambil kolam tu. Sebab dia asal dia bukan Jepun yang buat tempat tu. Tempat tu adalah empangan yang dibina oleh British waktu zaman penjajahan British dulu. Lepas tu kan waktu Jepun Jepun ambil kawasan Kulim ni, empangan tu dia ambil sebab empangan tu kawasan strategik lah. Tapi kolam tu kita tak boleh masuk sebab kolam tu di dalam kawasan hutan simpan. Dia kena minta permit nak masuk, kalau tak silap. Kalau pergi hiking boleh. Boleh. Kalau ikutkan memang dia tulis situ kena ada permit. Tapi hari tu aku naik atas tu. Aku jumpa abang tu. Ada abang tu dia nak siap-siap nak hiking petang. Aku tanya, "Abang boleh masuk?" Dia bang. Dia kata boleh. Ni dia tulis sini ada kena pakai permit.
Dia kata nasib je kalau jumpa ranger, nasib lah. Tapi dia kata banyak je orang masuk hiking kat atas ni, dia kata. Okey, faham. Sebab nak pergi tu kena pergi dengan orang yang dah biasa. Dia tak jauh pun. Dia punya trail tu tak jauh Tak pun. jauh lah. Tapi kalau pergi dengan orang yang dah biasa pergi, okey lah. Lagi cepat lah. Lokasi ini banyak menempatkan rumah yang desainnya agak lama. Kami meninjau untuk mendapatkan info. Sekali imbas, penempatan ini agak suram dan deretan rumah saya percaya ia telah wujud semasa zaman pemerintahan British. Ini adalah lorong kawasan perkampungan yang dekat dengan kuari Seribu Wajah tu. Dan jika kita boleh tengok kat atas tu macam ada satu atas bukit tu ada rumah lama saya percaya. Dah terbengkalai, cuma tak pasti kita boleh masuk ke tak. Mungkin dah dijaga. Kita akan masuk meninjau dulu. Meninjau je rumah yang ditinggalkan. Dan sebenarnya kat sini terdapat beberapa lagi buah rumah yang ditinggalkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur rumah ni struktur bangunan lama atau rumah lama, dan rumah ni mungkin dijadikan markas sesuatu sebab dia ada gambar tu menunjukkan tempat ni dijadikan tempat sesuatu. Saya tak pasti tempat apa. Kosong. Mungkin ada petanda. Oh ni mungkin kawasan dulu adalah rumah ni dijadikan rumah Satuan Bola Sabit Merah Malaysia. Mungkin Satuan PBSM pernah bertapak kat sini dulu. Dan kalau boleh lihat tu mungkin adalah bangkai sesuatu. Dan bangkai ni dah tak berbau. Saya anggarkan mungkin dah lama lah sebab tak berbau. Anjing, bangkai anjing saya rasa yang mati kat sini. Mungkin juga kawasan ni dijadikan tempat gelandangan untuk tidur. Selesai rumah pertama, saya menuju ke rumah kedua yang terletak tidak jauh dari sini. Jika rumah pertama, bangkai anjing menyambut kedatangan saya, tidak kurang juga dengan rumah kedua. Dan tadi dekat kawasan tu adalah rumah yang saya masuk tu. Jalan mungkin dalam 300 meter, 200 meter ada satu lagi rumah yang ditinggalkan depan ni. Dan kita akan cuba masuk lah. Rumah ni rumah jenis apa pula. Keadaan rumah kedua agak suram, seolah-olah seperti ada sejarah hitam yang pernah berlaku di sini. Kejut aku. Kejut. Nasib baik bukan benda tu.
Jadi saya percaya rumah ni pun rumah lama. Ikut daripada sini bina batu-batu ni, kita pernah terlihat lah dalam filem-filem lama ada binaan batu-batu macam ni. Dan yang paling ketara adalah tu, dia jenis punya atap memanjang macam tu, jenis kayu lama ataupun design lama, rumah lama. Kenapa rumah ni ditinggalkan, saya kurang pasti. Tapi kawasan ni memang kawasan lama. Dan sebab kawasan lama lah, ada gangguan-gangguan. Pernah penduduk kena ganggu dekat satu lokasi. Entah mengapa rumah ini saya tidak masuk sampai ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotor. Kaki terasa berat untuk melangkah, hanya berlegar di ruang tamu. Baik, dia macam tali ni. Bukan tempat tu kan? Faham, anda faham maksud saya? Sebab kawasan bawah dia kotor. Ada kerusi, ada tali. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin bukan lah, mungkin. Tapi nampak gaya macam nanti kita kena semak balik, ada maklumat tak tentang kejadian-kejadian kat sini kat rumah, sekitar kawasan ni. Sebab tali tu macam pelik. Jadi kita akan keluar balik daripada rumah ni, kita akan ke kawasan yang seterusnya. Ada lagi kawasan. Boleh jadi saya terlalu overthinking di rumah yang kedua, tetapi rumah ketiga sememangnya saya yakin ada penghuninya yang bukan di kalangan manusia. Dan kat sini yang menarik dia ada satu pokok besar. Dan kat rumah ni ada satu kereta. Dan sebab apa saya sebut pokok besar? Saya dah jalan di kawasan ni, saya dah meninjau, cuba menyiasat. Dekat sini, kawasan ni saja dalam lingkungan, mungkin dalam lingkungan radius 500 meter ataupun 1 kilometer, terdapat banyak pokok-pokok besar macam ni. Pokok-pokok lama. Dan cakap orang tua-tua ataupun ilmu lama lah, orang cakap pokok besar ni mungkin ada yang mendiami. Dan mungkin sebab tu juga kawasan ni boleh dikatakan keras. Ush, duri. Au, sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Kok lama? Saya tak pasti ini adalah pokok jejawi atau pokok ara. Saya confuse antara dua tu. Tapi struktur dia memang menarik. Rumah ni di mamah oleh pokok ni. Besar rumah ni. Tak tahu kenapa, tapi saya lalu sini bulu rumah saya rasa meremang. Mungkin itu adalah insting ataupun sifat semula jadi bagi manusia. Petunjuk awal. Cantiklah rumah ni. Dia bisa melengkung sini. Dia tak tahu nampak apa. Melengkung. Rumah tu. Lepas tu ada pokok kat tengah ni.
Dan saya rasa pokok ni lagi besar ni, tapi macam dah pernah dipotong atas tu atau bertumbang. Dan agak tepi ni adalah tempat ni ya, tempat army ketenteraan. Jadi saya tak boleh buat bising kat sini sangat, dan saya tak boleh duduk lama kat sini. Saya takut ada salah faham. So, jadi ini adalah rumah ketiga dekat kawasan ni, iaitu kawasan berdekatan dengan kuari. Saya tak pastilah kuari tu yang famous dia nama apa, kuari 1000 wajah ke, kuari tak pastilah. Tapi kuari tu, kalau ada pernah tengok dalam YouTube, ada orang cerita lah kan, Pak Jam Mastika tu, kuari tu. Jadi kawasan sekitar kuari, dekat kuari tu, inilah tempat dia rumah-rumah ni, rumah-rumah yang lama ni, terbengkalai ni. Jadi kenapa kuari tu orang cakap ada banyak mistik, make sense juga sebab kawasan ni kawasan lama. Jadi ini rumah ketiga, saya dah pusing. Dan kita akan jalan lagi, kita tengok ada rumah lagi tak kawasan ni, dan kita boleh masuk. Jadi kita masuk ni lah, yayasan anak yatim. Ni budaya ni, kawasan anak yatim ni, budaya ni. Alah, kita jalan panggil tu. Dia masuk kita bawa rumah masuk dulu ni. Saya kena ambil juga mak drone. Cuma rumah tu kat mana? Atas ke? Syak terapi kat rumah? Atas ke? Terapi ke? Okay, ni adalah rumah, satu lagi rumah yang terbengkalai. Dan rumah ni dekat dengan rumah yang dipagang. Ada pagang ni. Dan saya yakin rumah ni lah iaitu mantan Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman, pernah duduk sebagai DO dekat untuk DO kawasan Kulim. Sebab tu rumah ni macam dijaga, dipagang semua dari tanam pokok. Dan depan ni depan jalan, dekat ada satu kawasan jam besar tu. Saya rasa mungkin rumah ni lah yang pernah Tunku Abdul Rahman duduk. Lepas tu Tunku menjadi DO kawasan Kulim. Dan sebelah rumah ni ada rumah ni satu lagi, rumah lama juga saya percaya. Tapi melihat kepada semak ni, saya nak masuk ni dah paras tinggi dia ni, susah nak naik akses lah. Dan seperti biasa ada pokok dekat rumah ni. Pokok ni dah makan ruang ataupun dia dah take over kawasan rumah ni. Dia tumbuh tengah-tengah rumah ni. Dan belakang tu pokok paling besar. Belakang ada pokok yang saya tunjuk ni, ada satu sebatang jalan, iaitu kawasan masuk kampungan. Dan dekat kawasan tu lah kerap terjadinya gangguan. Jadi kita akan usir dulu rumah ni, ataupun kita akan meninjau kawasan rumah ni. Saya harap ada laluan untuk masuk. Kawasan pintu depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang. Sejuk aku. Aku dah apa lah. Sila datang lagi ni. Terima kasih. Sila datang lagi. Kena berhati-hati sebab struktur dia dah tak kukuh. Setiap silap akhir bulan saya boleh jatuh ke bawah. Patut dah. Saya mungkin tak patut kot saya pergi. Mungkin saya takut saya akan jatuh sebab tak selamat. Jadi cukuplah saya tunjuk anda ruangan belah dalam. Boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu lah rumah kawasan DO. Lagi besar pada struktur bangunan ni. Saya jalan slow-slow lah. Saya takut saya akan terjerlus ke bawah. Terlus ke bawah. Kawasan beranda. Sini bila ayam kot ni. Okey, saya dah habis meninjau kawasan rumah ni ya. Rumah yang terletak berdekatan dengan rumah atau pejabat DO. Sebenarnya ada rasa macam sedih lah sebab rumah ni tinggalkan macam ni je. Dan seterusnya kita akan ke lokasi lagi ya. Lokasi yang dikatakan berlakunya kejadian-kejadian gangguan kepada penduduk. Walaupun tidak semua rumah terbiar saya berjaya masuk, tetapi yang pasti rumah ini adalah rumah lama yang wujud semasa zaman British dan juga Jepun. Mungkin sejarah hitam pembantaian semasa zaman penjajahan menjadikan tempat ini mistik atau keras di kalangan penduduk. Ini kawasan kuari
Sebut kuari lah senang sebab kami biasa dengan kuari sebab tempat tu memang tempat kuari. Ni adalah jalan dia. Jalan ni lah ni elok sikit lah, dia buat tar. Dulu jalan tak ada tar. Lubang jalan. Dan kami pernah masuk lah, saya dengan Syak pernah masuk waktu tu ke buat video yang ke tak tahu lah ke berapa video, mungkin dalam Awal-awal tahun awal-awal pembikinan YouTube lah. 2020 lah. 2020 lah. Betul 2020. Kami pernah masuk dalam tu. Jadi jalan ni dah jadi macam jalan shortcut lah bagi penduduk-penduduk kampung. Bagi orang luar dia pun tak tahu, orang dalam tahu lah. Kawasan ni pun dekat dengan tempat saya explore ataupun rumah-rumah yang terbengkalai tadi tu. Ada Ada kereta berhenti. Ada kereta masuk dalam tu. Okey, ni kawasan ni ada atau mungkin mengai, tak pasti, tapi kita akan masuk tengok. Ya, dulu bukan macam ni jalan dia. Jalan dia tak bersih macam ni. Akhirnya kami sampai di lokasi utama untuk episod kali ini. Kebetulan sewaktu tinjauan terdapat beberapa penduduk tempatan yang sedang memancing di sini. Ini adalah peluang terbaik untuk saya mendapatkan info tambahan. Ada ikan apa? Ada ikan? Oh, ikan apa tu? Kekok best. Oh, ada. Oh, baru tahu kata ada Syak. Tadi yang ke lu kata tak ada. Tadi dulu kita tak ada. Oh, ada ikan. Ini depan. Abang tu, tengok tak ikan. Bekas tak ada. Tu ni ada abang seorang ni dia TV dia mengai. Kekok bas. Memang spesies dia kot. Penduduk tempatan kat sini dia mengai. Oh, tahu kata ada ikan tu. Dia pergi ayam sorok ni, kalau tidak sampai sini ayam parah dah. Sekejap lah baru kering itu batu ni tenggelam. Umpan apa cacing ah? Ni apa nak bak tak okey. Mana ni? Oh, so pasti. Ada yang mengatakan dinding di depan kami ini jika diamati akan menampakkan wajah-wajah penunggu kawasan ini. Mungkin benar, bagi yang dikurniakan mata batin akan mudah untuk melihat. Itu dia berkata mungkin berwajah-wajah ataupun berbentuk wajah. Betul kan? Ambil gambar kat tempat saya cakap ni, betul-betul depan kita orang. 7 kepala terpacak kat situ. 7 kepala? Macam ni, 7 kepala puteri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kata inilah orang yang menjaga kuari tinggal ni kak. Semua kepala ni Wan, bukan kepala senyum macam ni. Banyak yang mengingat lah, pandang macam benda hidup pandang kita. Yang bertanduk, yang macam ni, yang rambut panjang, tapi semua perempuan. Makan ikan tu. Makan ikan tu. Jadi makan. Orang belum malam-malam lagi pernah naik? Mengai? Malam. Tak besar je. Tak besar lagi lah. Bahaya apa tu. Malam bahaya sikit lah. Tiga. Di mana duduk bawah ni? Abang pernah mandi sini? Dalam ada kata? Dalam. Oh tu bekas. Aku rasa tu bekas yang ada Syak nampak. Nampak warna putih tu. Dia yang naik tu ayak naik tinggi tu. Aku rasa parah normal dia mungkin tak tahu tu. Sebab tu dia ada bekas. Lama tu bila musim panas lama sangat dia surut. Balik. Ada bekas. Itu tuman baru sini. Tuman tu. Oh. Dalam tempat ni. Tidak sangka tempat yang kecil seperti ini sebenarnya mempunyai banyak ikan.
Seorang lagi penduduk yang bukan dalam kumpulan yang sama turut mengatakan dia juga pernah memperoleh ikan besar di kawasan ini. Tetapi info yang lebih penting adalah kedua-duanya mengakui tempat ini agak bahaya untuk berada pada waktu malam. Tapi dah ada orang dah dapat ikan pun, so memang ada ikan. Dia pun baru sampai. Abang selalu main ni. Ha. Selalu. Ni. Wih, besar. Wih, besar betul ni. Dia tu 3 masuk- ekor. 3 ekor. Dia pakai apa? Empat apa? Umpan plastik, ikan plastik. Soft Ikan plastik plastik, soft plastik lah. Oh. Cantik ni. Tengok. Besar tangan dia. Wih, besar tu. Dia pasal jam Ada besar-besar ada di dalam lagi. tau. Memang dalam. Selain daripada ikan ni, kampung ya ada. Ada dia pakai haruan ada. Haruan dah kot, Toman. Toman ada pam ada. Orang, Orang yang lepai dulu. oh, orang yang lepas dulu. Macam kori-kori macam mengkondem lah tu. Oh, Dia macam pakai lepai kena. tu. Oh, ingat dulu ingat tak ada ikan sebab tu. Tapi ada apa? Ada ni apa lintah banyak. Oh, lintah besar banyak. banyak. Apa malam-malam duk main sini? Pernah malam tak main? Pukul 7 lebih tak boleh ada sini. Ayo, Kacau. ni kacau. Ada. Sini memang keras. Sebab lalu pun memang Masuk meramang. dulu tahu kan? Meramang. Bila seorang sini sering. Oh, betul. Betul. Baru nak cakap. Abang kira abang main lepas pukul 7 kena balik Tak, sebelum pukul 7 aku balik. Sebelum- Dia start dah bunyi nangis. Dekat sini pun ada dekat kuil India sana kan? Kira lah jalan. Belah sana. Belah sana. Ha. Kat Kuala India tu. Jalan Belakang sini. sana. Belakang sana. Tepi-tepi lah. Dekat kuil tak ada. Tepi Belakang. sana. Oh. Kalau orang main macam kacau lah. Ha. Kita pun faham lah. Kita faham lah tempat dia. Pukul 7 macam tu, belah. Betul. Sebab Apa, penuh. Kemarin dulu aku dah belajar masau. Ha. Tak kira. Aku buat kerja, dah start menangis atas, aku tinggal barang, tengah-tengah dah. Waktu tu belah. Waktu tu abang seorang. Ha? Waktu tu abang seorang. 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 Biasa lah. Okay, abang tu cakap kat sini kawasan ni memang agak keras sikit. So, abang ni dia kerap main macam ni. Dia kata dalam pukul 7 memang kena ni lah. Kena packing, naik atas. Kalau tidak ada bunyi macam-macam. So, tempat ni pun memang kalau ada tengok dalam internet pun memang famous lah. Dia berkata ada gangguan-gangguan dia. Dia apa ni saya bagi tahu dah. Apa cakap aku tengok dah. Pernah ni duduk depan malam. Saya sampai sebelum ke 7 saya balik lah. Pernah ada dengar berapa ni. Ya. Ada kata. Dia kata setiap kali dia main sebelum ke 7 dia akan balik. Dia kata itu kata ada satu hari tu dia pernah duduk stay terlebih cerita terlejak. Dalam ke 7 lepas maghrib dia kata dengar ada kat belakang ni macam ada duduk menangis duduk kacau-kacau. Cerita dekat kuil sana tu ada kot. Dia kata Tak, itu punya. aku tu punya nanti. Longkap barang kat sini tengok. Kita boleh curi tempat lain kot. Macam masuk rumah lah ni. Put beg macam ni memang ingat ada orang simpan duit ke? Tu ada ni. Yang orang putih ni. Ya, yang Pakai songkok, pakai pihak tu. Oh ya. Oh. perkataan tokong tu mai daripada tu lah. Dia ada apa lah, datuk apa benda tu ada punya istilah dia. Aku tengok itu. So kira yang patung tu menggambarkan orang Melayu lah. Depa sembah roh orang Melayu. Oh. Ada orang-orang yang kena orang-orang dulu lah. Oh yang hebat-hebat kot. Orang yang hebat lah. Sebab depa kebanyakan orang-orang yang hebat waktu depa hidup kan, banyakkan depa sembah jadi Dewa. deity lah, dewa. Semakin lama meninjau di kawasan ini, banyak persoalan yang terungkai. Namun terdapat satu persoalan yang tidak terjawab sehingga kini, iaitu satu kawasan di belakang kuari ini. Kenapa jentera berat bernilai tinggi ini ditinggalkan begitu saja?
Ada 2 biji kontrak. 1, 2. Ni enjin tu ni. Kau jangan tolak. Oh ni enjin. Enjin apa ni? Kau pam ayam. Oh jangan tolak, jangan tolak. Dan truk 2 biji ya. 1, 2. Memang ditinggalkan, saya rasa sama dengan usia kuari tu ditinggalkan. Soalan kenapa dia tak ambil ni, heran juga. Satu lagi kat situ. Tadi ada 2 kat situ. Dan ada satu JCB. Truk. Banyak lah. Saya rasa dalam dekat 10 biji. Ialah JCB Mungkin bukan brand JCB lah, mungkin brand lain, tapi fungsi sama macam JCB. Hitachi je, nama Hitachi. Hitachi JCB lah, bukan? Dan kuari tersebut dekat sana. Kuari yang saya main drone tadi kat sana. Dan sewaktu ingin beredar keluar dari kuari ini, kami menemui satu bungkusan aneh yang diletakkan berhampiran pintu masuk kuari. Mungkin penduduk yang melalui jalan ini yang meletakkan makanan tersebut. Mungkin ada orang tinggal kot ni, sebab Syak perasan tadi buah ataupun roti ditinggalkan macam ni. Aku rasa dia bukan tinggal, Syak. Tinggal. Sebab roti ni dia terbuka, dia buka. Ha? Tu lah, roti dia buka, dia koyak elok, bulat. Macam ruang tak? Apa? Memang roti ni, dia cara dia buka tu. Bagi makan dah ni. Kan, dia buka. Kadang-kadang dia tinggal pasti roti duduk macam tu, macam ada dia punya tangkai tu. Betul. Dia bagi makan. Dia buka siap macam tu. Mungkin makanan ini ditinggalkan adalah simbolik untuk memberi makan kepada makhluk halus di kawasan ini. Mungkin benar kuari ini ada makhluk halus atau lebih dikenali sebagai penjaga, kerana kami sendiri pernah melalui pengalaman diganggu pada tahun 2020, iaitu 6 tahun lepas. Di tempat yang sama, penduduk mengatakan terdengar suara tangisan. Sehingga kini kami masih tiada jawapan apakah yang mengganggu kami pada malam itu. Sikit. Sekejap. Letak. Besar dia. Itu dah ni.
Mancing pula. Ya. Batu-batu ni. Oh, relax. Naik atas slow. Jangan laju. Slow. Seorang suluh jalan pin. Seperti yang anda boleh tengok, tak tahu apa benda tadi. Enam tahun selepas kejadian tersebut, kini saya kembali dengan lebih bersedia. Saya akan cuba meninggalkan satu kamera night vision di lokasi gangguan. Kamera tersebut akan menghadap ke arah kuari dan dilekatkan pada celahan pokok. Saya cuba dapatkan balik ke kamera yang saya tinggal semalam. Dan kemarin semalam hujan. Tak ada apa-apa lah kat kamera tu. Mungkin angin kuat kot semalam. Jatuh habis. Mungkin angin kuat kot semalam. Jatuh habis. Melihat keadaan kamera ini seolah-olah seperti dibuka penutup casing. Persoalannya, jika ini perbuatan manusia, pasti mereka akan ambil barang ini untuk menghapuskan bahan bukti. Jika binatang, suara dan pergerakan pasti akan terakam.
Dan sebenarnya rakaman yang anda lihat ini adalah rakaman malam kedua. Pada rakaman hari pertama, entah sebab apa kamera tidak merakam keseluruhan. Footage yang ada hanyalah rakaman awal beberapa minit, iaitu ketika proses pemasangan kamera ini, iaitu pada pukul 7 lebih ataupun waktu maghrib. Jika dilihat pada footage hari pertama, tiada apa yang berlaku, walaupun saya berasa agak aneh kenapa kamera tidak merakam sepenuhnya sehingga hari malam. Namun apabila diulang tayang, terdengar suatu dengusan ketika saya menoleh ke belakang. Ada satu yang pasti, saya telah menemui jawapan kenapa tempat ini agak mistik. Kerana amalan sesajen atau sesaji dalam bahasa Melayu. Sesajen dalam budaya Jawa adalah sajian berpuaka yang dihidangkan khusus untuk jamuan makhluk halus atau roh leluhur yang mendiami suatu tempat keras atau keramat. Tapi jaga-jaga masa-masa Pada hujan kepala jaga-jaga okey. Tak ada masalah okey. Jalan. Tapi kena hati-hati lah. Tak apa dah kunci dah tu. Dah kunci? Oh, you dah kunci dah? Dah kunci. Ini untuk sembahyang ni lah. Ini kunci lah ni. Kunci lah ni. Dah dalam. Dah kunci. Dah kunci dah tempat tu. Oh. Tak payah takut. Tak ada apa. Jalan. Biasa. Lah. Ini untuk kawasan Ini ni. untuk sebelum air masuk air sembah. Oh, okey. Jadi dia jagalah. Yalah, betul lah. Ya, dalam tu sudah kunci ya. Saya bukanlah yang arif dalam bidang ini, tetapi salah satu tujuan adalah untuk menjamu penjaga di kawasan ini daripada mengganggu penduduk di sekitar. Betul ya. Ayo betul. Malam bahaya sikit ya. Tengok. Malam-malam duduk main sini. Malam tak main. Pukul 7 lebih tu dia ada sini ya. Ya. Kacau. Dia kacau. Tak, sebelum pukul 7 aku balik. Dia start dah bunyi nangis. Tidak hairanlah saya sering diingatkan tempat ini bahaya oleh penduduk kampung dan minta berhati-hati apabila berada di sini pada waktu malam. Mungkin penduduk di sini sedia maklum tempat ini sememangnya tempat keras dan ditambah pula dengan aktiviti ritual memberi makan kepada makhluk gaib di kawasan ini menjadikan kuari ini lebih keramat dan berpuaka. Kuih India sana kan? Ya dah, jalan sana. Kat Kuih India tu. Jalan Belakang sana. Tepi ya. belakang. Berbualan dengan seorang penduduk yang mengatakan kawasan di belakang kuil itu juga terdapat gangguan, mengingatkan saya lokasi rumah lama yang saya tinjau pada waktu siang.
kerana lokasi kuil ini berdekatan dengan rumah yang saya tinjau. Dan info yang saya perolehi, ada penduduk yang diganggu di kawasan ini. Mungkin ada sesuatu yang menarik boleh saya kongsikan untuk anda pada episod yang akan datang. Biasa